Ada kereta tanya tahu aja buat kembali. Ikut tahu demo. Oh, siang. Usaha dan kerjasama erat penduduk kampung Kemahang 1 Tanah Merah, Kelantan membuahkan hasil apabila mereka berjaya menahan 3 lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian lembu sejak 2 bulan lalu. Difahamkan, tangkapan dibuat selepas penduduk berjaga malam secara bergilir-gilir selama seminggu di sekitar kawasan ladang kelapa sawit. Ketiga-tiga suspek berusia lingkungan 30 hingga 40-an ditahan di beberapa lokasi berasingan di kampung tersebut. Mereka dipercayai menjadi dalang utama dalam kehilangan 13 ekor lembu milik penduduk kampung dengan anggaran kerugian melebihi RM30,000. Kes ini kini dalam siasatan pihak berkuasa dan tahniah diucapkan kepada penduduk kampung Kemahang 1 atas keberanian dan semangat kejiranan yang tinggi. Ada kereta tanya tahu aja buat kembali. Ikut tahu demo. Oh, siang ya. Betul apa nak? Betul beramak dia ni kali tinggal. Tele.